Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu, ayah, abang, kakak dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, afiat. Kalaupun ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya. Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini dapat kembali kita berjumpa dalam program kita, iaitulah program khas 2 bulan mulia Zulqaidah dan Zulhijjah, yang mana di petang hari ini tuan-puan kita berada pada episod yang ke-13, episod yang ke-13, minggu yang keempat. Episod yang ke-13, minggu yang keempat. Keseluruhan program ni ada 20 episod yang kita buat dalam 5 minggu. Kita berada di minggu yang keempat program ni, ya. Dan kita berada pada episod yang ke-13. Masya Allah, dah lebih daripada separuh buku Membina Syurga dalam Rumah Tangga ini kita baca. Yang last hari itu, siapa ingat lagi, kita baca berkenaan tentang doa, ya. Doa-doa yang perlu dibaca oleh suami dan isteri dalam menghadapi ujian, ya, rumah tangga. Sebab setiap rumah tangga mesti akan diuji. Walaupun ujiannya tak sama, tuan-puan. Ujiannya tak sama, tapi setiap rumah tangga mesti diuji dan kita sangat perlukan bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat perlukan pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf tuan-puan. Dan selepas daripada perbahasan tentang doa, maka kita masuk. Ini tadi ceritanya tentang sebelum berkahwin, ya. Ini baru memulakan, baru lepas berkahwin, kan. Niat-niat. Ini semua perkara ini kita kata masih lagi di awal. Di awal pernikahan ataupun perkahwinan. Doa-doa tadi, ya, dibaca daripada awal lagi, walaupun sepanjang perjalanan hidup berumah tangga memang kita kena baca. Dan di petang hari ini tuan-puan, kita dah mula masuk kepada perbahasan ini, dah masuk kepada perbahasan apa kita kata utama. Perbahasan utama daripada buku ini. Perbahasan utama daripada buku ini iaitulah kita bahas di petang hari ini dan dalam minggu yang keempat ni lah. Minggu yang keempat ni lah tentang apa? Hak-hak antara suami dan isteri. Ya, jadi hak antara suami dan isteri ni tuan-puan diterbagi pada 3 lah. Ni suami isteri kena tahu perkara ni. Ya, hak-hak suami isteri ni dia terbahagi kepada 3. Dibahagikan kepada 3. 1, hak isteri ke atas suaminya. Yang kedua, hak suami ke atas isterinya. Yang ketiga, hak bersama antara suami dan isteri. Ni, maksudnya apa? Ada perkara yang suami kena buat kepada isteri. Ni. Ada perkara yang isteri kena ambil berat dan dia kena buat perkara ini kepada suami. Ada yang ni bersama.
Isteri kena buat, suami pun kena buat. Isteri kena buat dekat suami, suami kena buat dekat isteri. Jadi ada tiga. Ada tiga. Hak-hak suami ke atas isteri, hak-hak isteri ke atas suami, hak-hak suami ke atas isteri, dan hak bersama antara suami dan isteri. InsyaAllah dalam minggu yang keempat ini kita bahas tentang ni lah tuan-puan, hak suami dan isteri. Dan untuk tajuk pula, hak-hak seorang suami ke atas isteri ini, kita dah berada pada tajuk yang ke 6 ya tuan-puan. Ni tajuk yang ke-6. Dalam buku ni ada 10 tajuk bahasan saja. Sekarang ni kita dah masuk kepada tajuk yang ke-6 ya. Di antara 3 hak tadi, hak-hak seorang isteri ke atas suami, hak-hak suami ke atas isteri, hak bersama antara suami dengan isteri. Kita nak bahas yang pertama dulu, iaitulah hak-hak seorang isteri ke atas suaminya. Yang ni orang lelaki, para suami, dia kena faham betul-betul lah. Dia kena belajar betul-betul lah perkara ini. Inilah perkara-perkara yang suami kena buat ke atas isterinya. Dan inilah hak-hak seorang isteri yang dia perlu dapat daripada suaminya. Ni tuan-puan. Jadi untuk tajuk ini, suami-suami kena ambil berat. Dan isteri-isteri kena ambil tahu. Jangan sampai tak tahu, ini hak isteri ni. Suami kena buat macam ni. Jangan sampai isteri tak tahu. Walaupun bukanlah suruh lepas ni kena tuntut macam ni tak. Yang ni sepatutnya orang lelaki kena bagi. Tanpa perempuan tu minta, orang lelaki dah kena bagi dan dia kena faham. Maka tolong sampaikan ini kepada suami-suami tuan-puan. Sampaikan ini kepada anak-anak lelaki, tuan-tuan dan puan-puan semua. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, isteri-isteri pun kena tahu juga supaya dia faham. Oh, ini perkara yang patut dibuat oleh suami saya. Tuan-tuan dan puan. Jadi masing-masing ada ilmu, masing-masing boleh faham apa hak dan apa kewajipan masing-masing. Kita first dulu kita bahas hak-hak seorang isteri ke atas suaminya. Inilah kewajipan-kewajipan yang perlu dibuat oleh seorang suami kepada isterinya. InsyaAllah sebelum kita masuk kepada perbahasan kita di petang hari ini, saya nak ingatkan dulu kepada 150 orang yang dah join petang ni tuan-puan. Tolong lagi panggil kawan-kawan kita, tag nama mereka, niatkan untuk dakwah. Sharekan sekurang-kurangnya dekat FB sendiri. Kalau boleh mana-mana ada grup WhatsApp, ada grup Telegram, sharekan tuan-puan. Niatkan untuk dakwah, mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan kerana Allah. Mudah-mudahan lebih ramai lagi orang di luar sana yang dapat mengambil manfaat daripada perkongsian kita, daripada program kita di petang hari ini. Mudah-mudahan apa yang tuan-puan sharekan dengan keikhlasan dan semangat perjuangan dakwah ni menjadi asbab kebaikan kepada orang lain. Jangan lupa juga tekan like, tekan love tuan-puan sebagai tanda kehadiran, tanda sokongan, tanda suka kepada kebaikan. Baik tuan-puan, kita bahas sama-sama perbahasan ini. Yang ada kitab silahkan buka. Perbahasan kita berada pada, tajuk bahasan kita berada pada muka surat 47. Perbahasannya bermula pada muka surat 48. Sama-sama kita hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang suami, ni suami dulu ya tuan-puan, mesti memberikan mahar isteri. Mahar tu adalah kewajipan suami kena bagi. Bukan hantaran ya tuan-puan. Hantaran wajib bagi kalau diminta. Ni. Hantaran wajib bagi kalau diminta, dan itu ikut kepada perbincangan antara kedua-dua belah pihak lah. Berapa ditentukan hantaran. Bila dah dipersetujui, maka wajiblah bagi. Ni. Kan, kalau pihak wanita kata, tak apalah hantaran ni berapa mampu je, bagilah berapa mampu. Adapun mahar, itu yang disebut dalam akad. Saya terima, saya kahwinkan anak saya Fulanah binti Fulan. Ni kan. Dengan ni kan, wahai siapa Fulan bin Fulan, saya nikahkan anak saya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwin ataupun mahar sekian. Itu sebut dalam akad. Yang tu itu kita kata orang lelaki wajib bagi. Orang lelaki wajib bagi. Adapun hantaran, yang tu dia kena persetujuan antara dua belah pihak lah. Kalau mahar saja saya tak nak hantaran, wanita kata, tak apalah kan. Tak apa.
Tetapi kalau dah ditetapkan dan dipersetujui, yang tu kena bayar jugalah. Mahar yang tu kewajipan dalam agama untuk kita bayar. Adapun hantaran itu adat. Adat kebiasaan. Dan bila dah dipersetujui antara dua belah pihak, maka wajib juga kena bagi. Tapi yang ni bukan mahar, yang ni bukan hantaran, yang ni adalah mahar. Mahar ni dalam akad mesti disebut dan suami wajib bagi. Ini hak pertama yang suami kena tunai. Ni hak pertama tuan-puan ni. Bila ada pertanyaan apakah hak isteri yang pertama, apakah hak pertama seorang isteri yang wajib dibuat oleh suaminya, iaitulah memberikan mahar. Itu wajib diberikan. Itu yang pertama lah. Jadi dalam Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jadi kewajipan-kewajipan di sini bukan isteri yang minta, engkau kena buat macam ni, engkau kena buat macam ni, engkau kena buat macam ni, bukan. Kewajipan-kewajipan seorang suami ke atas isteri sini, ataupun hak-hak seorang isteri ke atas suami di sini adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-puan, ditetapkan oleh Allah. Jadi jangan ingat, mahar suka hati akulah, suami kata aku nak bagi ke tak bagi. Ini bukan masalah engkau dengan isteri engkau. Ini masalah engkau dengan Allah. Allah yang tetapkan engkau wajib untuk bagi mahar. Bukan suka hati aku, tak boleh. Yang ni adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi perbahasan kita sekarang ni berkenaan tentang hak-hak seorang isteri ke atas suami ni adalah hak-hak yang Allah dan tentukan seorang isteri kena dapat benda ni. Ini adalah kita kata perkara-perkara yang Allah dah wajibkan seorang suami kena buat macam ni dekat isterinya. Bukan antara suami dengan isteri saja, tetapi ini antara suami dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena ingat. Jadi yang hak-hak ni bukan isteri yang tentukan. Abang kena bagi macam ni, abang kena bagi macam ni, abang kena bagi tak. Yang ni Allah bagi tahu kepada hambanya yang bernama suami ni, wahai lelaki, engkau dah jadi suami, engkau kena bagi macam ni. Yang pertama sekali disebutkan dalam Al-Quran tu, kita dah tengok tadi ayatnya. Saya tunjuk balik surah An-Nisa ayat 4, kata Allah, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Wahai para suami, para lelaki, berikanlah kepada isteri-isteri kalian mahar mereka sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Ni. Jadi kewajipan ni bukan isteri yang minta, tetapi Allah yang suruh untuk bagi mahar. Ini tuan-puan, suami-suami kena faham berkenaan tentang hal ini. Dan tidak boleh bagi suami atau bapa atau saudara mengambil daripada mahar yang diberikan kepadanya. Jadi mahar itu adalah hak mutlak milik isteri. Tak boleh mak ke, ayah dia ke, adik-beradik dia ke, engkau berapa dapat mahar? Dek, engkau berapa dapat mahar? Suami saya bagi 100,000 bang. Contohnya kan. Adik, bagilah sikit dekat abang. Kan? Ataupun mak dia kata, bagilah sikit dekat mak, bagi mak 20,000 lah, bagilah. Kan? Engkau kena bagi dekat mak. Kalau anak tadi nak bagi dengan ikhlas hati, tak apa. Tapi kalau dipaksa ambil, itu sama hukumnya dengan mengambil secara paksa dengan zalim, tuan-puan. Walaupun anak sendiri, itu hak milik dia. Mak dia tak boleh ambil, ayah dia tak boleh ambil, adik-beradik dia tak boleh ambil, melainkan dia sendiri bagi. Tak apa, dia sendiri bagi tak apa. Apalah dia kata, nah saya bagi dekat mak. Ni kan saya bagi dekat mak, ataupun saya bagi dekat ayah. Tak apa kalau dia nak bagi sebahagian daripada mahar yang dia dapat. Tapi mengambil secara paksa tu tak boleh. Bahkan kalau si isteri ni dapat mahar banyak 100,000 contohnya, kan, tiba-tiba bila lepas berkahwinan dia nak bagi 50,000 dekat suami dia contohnya. Kan, suami ni nak buat perniagaan apa contohnya, perlukan modal yang besar, isteri pun bagi daripada mahar tadi separuh. Isteri ni bagi daripada pihak dia separuh, contohnya dekat suami. Tak ada masalah. Tak ada masalah sebab dalam Quran pun disebutkan sambungan ayat ni sebetulnya. Tuan-puan boleh tengok dalam Quran ayat surah An-Nisa ayat 4. Kan, wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Ini perintah pertama, mahar wajib bagi. Tapi bila perempuan ni dia nak bagi dekat suami dia, bukan bagi balik, dia bagi dekat suami dia. Kan, mahar tu dah diterima penuh dah. Contoh dia nak bagi dekat suami dia, daripada 100,000 yang diberi sebagai mahar ni, dia nak bagi 20,000 contoh untuk suami modal perniagaan. Ataupun nak bagi saja, terpulanglah dekat fa in tibna lakum an syai'in,
Jika perempuan ni kata Allah dia suka hati nak bagi kalian daripada mahar yang dia dah dapat itu, maka ambillah, fakuluhu hani'an mari'ah. Ambil. Boleh ambil. Tapi nak paksa ambil tak boleh. Bila dia bagi dengan rela hati, boleh ambil. Buat tak kisahlah suami ke, kan? Kita kata bapa dia ke, mak dia ke, adik-beradik dia ke, bolehlah dapat. Tapi kalau saja, ini bahagian saya daripada mahar tadi 20% ya. Ayah kata, ayah 30% tau. Ayah dah bagi nafkah kepada engkau ni, bagi makan minum dah lama, ayah wajib dapat. Tak. Kalau perempuan tadi nak bagi boleh. Tapi mahar ini memang sepenuhnya adalah hak seorang isteri. Kalau dia tak nak bagi langsung dekat siapa-siapa pun, dia nak simpan saja pun boleh. Tak ada masalah. Tu perempuan. Ikut hukum asal macam itu. Baik. Seterusnya. Seorang suami hak yang kedua yang mesti isteri dapat. Suami mesti buat. Seorang suami mesti memberikan nafkah kepada isterinya setiap hari. First, bila akad kahwin je, kena bagi mahar dah. Bila dah berkahwin, akad dah sah, hari pertama kita kata hidup bersama dengan suami, segala keperluan isteri, suami kena tanggung. Sebelumnya ayah si wanita lah, ayah si isteri ni lah tanggung. Kan? Maka bila dia dah berkahwin, perempuan yang diserahkan kepada suaminya, maka si suami meneruskan tugas seorang ayah. Sebab tu bila ditanya siapa yang paling besar haknya kepada seorang isteri ataupun kepada wanita bila dia dah berkahwin, mana lagi besar hak suami ke hak mak ayah? Hak suami dia lagi besar sebab mak ayah dia dah serah. Mak ayah pula kena faham. Anak perempuan aku ni aku dah kahwinkan. Dalam makna yang aku dah serahkan. Segala keperluan anak aku ni ditanggung oleh suaminya. Maka dia kena faham. Anak aku ni, kita kata hak suami dia ke atas anak aku ni sekarang lagi besar daripada hak aku ke atas anak aku sendiri. Hak menantu ni lagi besar ke atas isterinya ni. Macam tu kena rasa mak ayah ni. Jangan rasa kau nak taat suami ke nak taat mak ayah. Tak boleh cakap macam tu. Sebab kita kata dalam Quran pun dah apa kita kata, suami dah ambil tanggungjawab dan maka suamilah yang memiliki hak lebih besar. Berbeza dengan suami. Suami pula kita kata hak paling besar dia tetap pada mak ayah, bukan pada isteri. Isteri pula hak paling besar dia ada pada suami, bukan pada mak ayah dah. Walaupun tetap kena kita kata berbuat baik, berbakti kepada mak ayah, tetapi hak suami dia ke atas dirinya lebih besar lagi daripada mak ayah dia. Ya, itu bila dah berkahwin. Sebelum berkahwin ya memang mak ayah lah paling besar kan haknya. Baik, seterusnya. Jadi bila dah berkahwin, yang menanggung segala nafkah isteri itu adalah suami. Jadi suami wajib bagi nafkah kepada isteri. Jadi nafkah tu apa? Di sini sebutkan nanti. Jika menjadi kebiasaan si isteri makan bersama suami dan dia rela dengan demikian, maka itu sudah mencukupi. Dan nafkah ni tuan-puan tak mesti bagi asing. Kan asing bagi apa kita kata, nah saya bagi berapa contohnya 2,000 sebulan. Tak mesti bagi asing. Contoh suami lengkapkan 3 perkara: makanan, pakaian, tempat kediaman. Dia tak bagi pun dekat isteri duit. Dia tak bagi pun duit dekat isteri, tapi makanan selalu ada. Tempat kediaman pun selesa. Pakaian pun suami selalu belikan. Yang ni kira suami tadi dah dikira menunaikan nafkah. Ni ada macam-macam jenis suami tu puan. Ada juga jenis suami yang dia tahu kerja je. Lepas tu dia bagi terus dekat isteri ketul, bom, 2,000 je tu. Kan? Bagi dekat isteri ketul, 2,000 terus. Ni abang bagi 2,000, engkau belilah makanan untuk kita setiap hari. Kan? Makanan, engkau belilah pakaian sendiri itu dan sebagainya. Ada jenis suami macam tu. Jadi macam-macam lah cara nak bagi nafkah tu, macam-macam. Ada juga yang keperluan harian suami ni dah tanggung. Rumah, contoh dia tak beli rumah pun, dia sewakan rumah, setiap bulan dia bayar elektrik, bil api, air, segala-galanya. Kan? Makanan pun dia beli. Yang pergi ke pasar, beli sayur, beli beras, beli bawang, tempe, tahu, ikan, ayam, semua suami ni beli. Lepas tu dia bagi pula duit belanja. Ni tuan-puan ni hebat ni. Ini suami daripada syurga.
Ada suami yang dia bagi duit je. Contohnya dia bagi terus 5,000 contohnya. Macam banyak kan tuan-puan. Tapi kita kata yang bayar daripada 5,000 situlah sewa rumah, di situlah iuran sekolah anak-anak, di situlah duit belanja makan harian, di situlah bil api, bil air. Kadang isteri tak dapat apa-apa langsung daripada situ, habis. Kadang macam tu lah. Macam banyak. 5,000 sebulan suami dia bagi. Tapi semua masuk. Kita kata semua masuk kat situ. Sewa rumah semua isteri yang uruskan. Ada jenis suami macam tu. Kan? Ada juga semua keperluan suami dah penuhkan tapi dia tak bagi pun duit belanja kat isteri. Apakah kita kata ini tak bagi nafkah? Tak, dia dah bagi nafkah. Ada. Tempat engkau duduk ada tak? Ada. Kan? Makanan tiap hari ada tak? Ada. Pakaian dia belikan tak? Dia belikan. Iuran anak sekolah dibayar tak? Dibayar. Bil api air dibayar tak? Dibayar. Artinya dia bagi nafkah lah. Lepas tu dia tak bagi pun Ustaz. RM100 untuk saya sebulan pun dia tak bagi. Tapi makan minum dia bagi. Cukup lah tu. Itulah kemampuan dia. Kan? Artinya dia dah dikira menunaikan nafkah dia sebagai seorang suami. Tapi tadi ada yang dicukupkan. Dia tak bagi pun duit asing dekat isteri. Kan? Tapi semua dicukupkan. Macam tu. Ada juga yang seketul tapi semua dekat situ. Suruh isteri uruskan semua. Ada juga jenis suami macam tu. Ada yang lebih hebat, yang paling hebat, keperluan harian dia cukupkan. Semua bil api, bil air, semua dibayar. Lepas tu dia bagi pula dekat isteri, contohnya 1,000 sebulan ataupun 500 sebulan ataupun 300 sebulan untuk isteri. Contoh dia nak beli apa ke? Kan dia nak beli apa-apa lagi, yang ni terpulang ke isteri. Ini bukan untuk beli makanan, ni bukan beli minuman, bukan beli barang dapur dan sebagainya. Yang ni hak awak. Awak nak beli apa pun terpulang dekat awak. Ini ada. Yang ni suami pada syurga tuan-puan. Kan. Jadi ada 3 jenis suami tadi yang bagi. Ada yang dia cukupkan makan minum tapi dia tak bagi yang lain lah. Dia tak bagi duit. Tapi segalanya dia cukupkan. Ada yang dia bagi duit tapi dia dalam duit itulah segala-galanya. Sampai sewa rumah pun masuk dalam tu juga. Kadang isteri tak dapat langsung lebihan. Lebihan daripada tu isteri tak dapat langsung. Contohnya. Ada yang segala-galanya dia cukupkan dah. Makan, minum, kita kata makanan, pakaian, tempat kediaman dia dah cukupkan. Lepas tu dia bagi pula isteri ni duit belanja yang lain asing lagi. Artinya ini ihsan daripada suami. Yang ni suami hebatlah, baguslah kalau suami dapat buat macam tu. Ni tuan-puan. Baik, seterusnya. Jadi kalaulah dia dah makan, minum, duduk dengan suami, selesa, pakaian pun ada, maka itu dah dikira sebagai nafkah. Dan juga hendaklah menyediakan keperluan asas isterinya seperti minyak rambut, sabun, sikat dan seumpamanya, serta menyediakan tempat tinggal mengikut kemampuan yang ada padanya. Jadi kan kita kata keperluan isteri ini bukan makan, minum, tempat kediaman, pakaian saja. Dia perlu sabun untuk mandi, dia perlu shampoo, dia perlu apa-apa lagi yang lain. Maka semua itu perlu wajib diberikan oleh suami. Ni apa-apa keperluan hidup lah, suami wajib untuk berikan. Keperluan ya tuan-puan, bukan kemewahan. Kena ingat keperluan, bukan kemewahan. Ni kan suami dah sewa rumah dah cukup dah tu rumah tu kan. Tapi isteri tu anak ada rumah kecil dan rumah besar, itu dah masuk kepada kemewahan tak. Suami wajib bagi keperluan, bukan kemewahan. Melainkan suami ni mampu. Ni baik, tak apa, ni nanti ada bahasannya tuan-puan. Jadi ini daripada segi zahir. Ini keperluan jasad tubuh badan isteri. Seterusnya pula, kewajipan seorang suami bukan hanya menjaga jasad tubuh badan isteri, jasmani isteri sahaja. Semua ni cerita pasal keperluan zahir. Keperluan batin seorang isteri pun suami kena buat. Ini yang penting perbahasannya. Seorang suami mesti menggauli isteri dengan baik, bergaul dengan baik. Maksudnya apa? Bukan hanya keperluan badan. Ini semua ni badan lah kita kata kan. Makanan, pakaian, tempat kediaman semua badan. Tetapi suami juga perlu menjaga kebajikan, hak-hak daripada segi perasaan. Ni tuan-puan. Daripada segi zahir kena bagi nafkah kan. Tak apa tadi, makanan, minuman, pakaian, tempat kediaman itu kena jaga betul-betul. Dan
yang suami perlu ambil berat juga ialah perasaan. Ni perasaan, emosi seorang isteri adalah tanggungjawab suami untuk jaga. Sekali lagi saya ulang, perasaan ataupun suami seorang isteri, perasaan emosi seorang isteri itu adalah tanggungjawab suami untuk jaga. Seorang suami mesti menggauli isterinya dengan baik. Maksudnya bergaul dengan baik, berakhlak baik kepada isteri. Bukan permintaan isteri, tetapi ini suruhan Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nisa ayat 19. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah dalam Quran. Dan pergaulilah isteri-isteri kalian dengan baik. Mempergauli isteri dengan baik ni sebetulnya adalah menjaga perasaan isteri, tuan-puan, menyeronokkan dia, membahagiakan dia, menenangkan dia. Itulah kita kata jaga emosi. Jadi seorang suami yang baik dalam pandangan agama, dia bukan hanya jaga makan, minum, pakaian, tempat kediaman, tetapi dia juga mesti dan wajib menjaga perasaan seorang isteri, emosi. Ini bukan suruhan ataupun permintaan seorang isteri, tetapi ini suruhan Allah Subhanahu wa taala kepada para suami. Ni. Itu dalam Quran. Dalam hadis pula Nabi SAW bersabda, kata Nabi, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang kita nak tahu sempurna ke tidak iman seseorang tu, tengok akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, itu adalah tanda ataupun nanda aras, ukuran kepada semakin baik imannya. Dan orang yang paling baik akhlaknya tu pula, kata Nabi SAW, ialah orang yang paling baik kepada keluarganya. Allahu Akbar. Ni saya dah pernah terangkan dengan panjang lebar sebelum ni. Dalam kalender ni, tuan-puan, hari tu kita ada buat syarahan ni dalam program IMSS. Setiap kalender, page kalender ni, kita ada tulis nasihat tentang keluarga dekat situ. Salah satunya hadis ni ditulis. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, kata Nabi. Dan orang yang paling baik akhlaknya ialah orang yang paling baik kepada keluarganya. Artinya apa? Ukuran baik buruknya akhlak seseorang itu bukan akhlak baiknya kepada kawan. Kadang kita ni dengan kawan baik, ni kan, ataupun dengan kawan yang jarang-jarang jumpa, setahun sekali baru jumpa, memang baik layanan lah. Dengan tetamu baik, dengan kawan dekat masjid, dekat surau baik. Tapi ukuran tu kita tak boleh. Ini baik ke tak? Ustaz, dia baik Ustaz. Saya pernah datang ziarah dia tahun lepas, baik dia layan saya. Itu bukan ukuran baik buruknya seseorang. Ataupun kawan dekat office, kata baik, dia ni baik. Sebab selama saya berkawan 10 tahun dengan dia dekat office ni, saya nampak dia memang orang yang baik lah. Itu bukan pengukur baik buruknya seseorang. Baik buruknya seseorang bila bila isterinya dan anak-anaknya cakap, abang ni memang baik lah, suami saya ni memang baik. Ataupun anak-anaknya cakap, ayah ni, abah ni memang baik. Bila isterinya, anak-anaknya cakap yang ni, dia ni baik, yang tu memang confirm baik. Itu pengukurnya tu dekat situ. Sebab tu Nabi SAW kata, orang yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya itu ialah orang yang paling baik kepada isterinya, sehingga isterinya sendiri mengakui kebaikannya, yang tu baru betul baik. Tapi kalau setakat kawan dia kata dia baik lah, belum tentu baik lagi. Kalau lagi-lagi lah macam dia adalah seorang ustaz, tuan guru, jemaah ataupun murid-murid dia kata dia orang baik lah, belum tentu baik lagi. Belum cukup baik lagi. Tuan-tuan. Ataupun kita kata tetamu dia kata dia ni orang baik lah, belum cukup baik lagi. Ataupun jiran dia kata dia ni jiran yang baik, belum cukup baik lagi. Tapi bila dah isteri dia kata abang ni ataupun suami saya ni baik lah, dia orang baik, dia orang soleh, yang tu boleh kita kata dikonfirmkan. Dikonfirmkan ni maksudnya apa? Dia ni memang baik. Dia ni memang baik. Jadi kita kata penanda aras dia ada pada keluarga dia. Anak-anak dia kata dia baik, insya-Allah dia memang betul-betul baik. Bukan kata kita ni disuruh berjahat sangka dengan orang,
Tak, kita nampak zahir dia baik-baik lah. Tetapi kalau nak tahu orang tu betul-betul baik, tengok perangai dia macam mana dengan isteri dia, dengan anak-anak dia. Kalau betul-betul baik, memang dia baik lah. Tapi kalau dengan kawan ni sekali-sekala je jumpa, bolehlah kita buat baik. Tapi bila dah berbuat baik kepada isteri dengan anak-anak yang mungkin 24 jam kita jumpa, dia tetap baik, bahkan isteri dan anak ni mengakui dia baik, yang dia tu betul-betul baik. Ini bukan Ustaz ini kata, Nabi SAW kata, khiyarukum linisaihim. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap isteri mereka. Ni. Baik, seterusnya, khairukum. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Tu Nabi SAW sebut. Terang dan jelas. Wa ana khairukum li ahli, dan di antara kalian yang ramai-ramai ni, akulah yang paling baik dengan keluargaku, kata Nabi. Ni, tak adalah yang boleh mengalahkan Nabi SAW dalam berbuat baik kepada keluarganya. Ni, tak ada. Maka kita contoh Nabi SAW dalam kehidupan. Macam mana Nabi SAW mempergauli isterinya. Nanti akan disebutkan dekat sini. Nanti akan disebutkan dekat bawah-bawah ni, tuan-puan. Kita baca mana yang sempat dulu. Seterusnya. Antara cara memperlakukan isteri dengan baik, ni, menjaga perasaan isteri, menyeronokkan isteri. Kan, ni kewajipan suami ni, sebab selain jaga tubuh badan isteri, bagi nafkah ini dan sebagainya, perasaan kena jaga juga. Macam mana nak jaga perasaan isteri, memperlakukan isteri dengan baik? Kita menjaga emosi isteri. Yang pertama, memberi nafkah yang lebih apabila suami berada dalam keadaan lapang rezekinya. Ini suami-suami kena dengar. Beri nafkah yang lebih kepada isteri bila kita tengah ada duit. Bila tengah ada duit, bukan isteri yang minta, tapi Allah yang suruh. Wahai para suami, dalam Quran surah At-Talaq ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang memiliki lapangan memberikan sebahagian daripada kelapangan itu. Maksudnya apa, tuan-puan? Bagi kepada isteri ikut mana engkau mampu. Duit dalam bank ada 10 juta. Kan, ada kereta dah buruk dah kereta tu. Kan, kereta dah tak selesa. Belilah kereta baru. Duit 10 juta dalam tu. Setakat nak beli Alphard tu boleh lah. Untuk keluarga ni, bukan untuk berbangga bergaya. Duit 10 juta. Kan? Sedangkan engkau mampu, takkan nak pakai kereta kancil tu lagi. Contohnya, belilah untuk keluarga yang lebih selesa. Bukan ustaz ini suruh. Allah dalam Quran suruh, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Kan, anak dah ramai, anak dah 5 contohnya. Masih lagi nak sumbat dalam kereta kancil. Dalam bank ada 10 juta. Contohnya, tak patutlah macam tu. Liyunfiq dzu sa'atin, bagilah. Kan, rumah kecil, kan, ini bocor, situ bocor, sini bocor. Kan, duit ada. Belilah rumah lain yang kita mampu, yang kita boleh. Bagi keluarga selesa. Macam tu. Kan, ada dapat bonus contohnya, akhir tahun ke, bila dapat bonus, bagilah dekat isteri duit belanja lebih sikit. Biasa selebih daripada semua keperluan tu, bagi 300. Ini dapat bonus, bagilah 500. Macam tu suruhan dalam agama kita, tuan-puan. Kan, benda ni senang dan mudah aja. Dan orang wanita sangat suka benda ni. Isteri suka. Dan inilah, wahai suami, bukan hanya disukai oleh isteri, tapi ini juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bagi tadi, kita kena ingat ini suruhan Allah. Ini dia jelas dan terang dalam surah At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Bila kau mampu, kau bagi. Jangan nak paksa juga sumbat dalam kancil tu. Anak dah 5, isteri seorang. Kan, anak 5 kat belakang. Masya Allah, dah macam sardin dia. Duit kita banyak, kan, tapi tak nak beli. Contohnya, maka tak patut suami buat macam tu. Itu di antara perbuatan baik kepada isteri
yang perlu dibuat oleh suami. Suami kena faham benda ni. Suami kena faham benda ni. Bagi tahu dekat suami dekat suami puan-puan semua. Dekat anak-anak semua. Bila mampu jangan macam tu kan. Bila mampu buatlah macam orang mampu. Bila tak mampu pula jangan buat-buat mampu. Ni buat-buat mampu. Tak mampu nak beli kereta Alphard tu, tak payahlah nak beli. Beli mana yang mampu. Beli mana yang mampu. Ini tak apa kita kata, biar papa asal bergaya. Jangan macam tu. Ukur baju di badan sendiri. Mampu, bismillah. Ikut sesuai kemampuan. Baik, seterusnya. Penting ni. Di antara perkara yang perlu dibuat oleh suami, tanda suami mempergauli isterinya dengan baik, nak menjaga apa kita kata emosi seorang isteri, menjaga kebajikan isteri, apa dia? Seorang suami mestilah bermesyuarat dalam urusan rumah tangga. Puan-puan jangan salah faham. Kan, bila suami nak tanya, sayang nak makan apa ni? Suami tanya, jangan isteri pula kata, abang kan imam, pemimpin keluarga. Abanglah tentukan nak makan apa. Kenapa nak tanya saya pula? Puan-puan, wahai isteri-isteri, suami bukan tak pandai pilih. Dia bukan tak boleh nak tentukan, tetapi itu menghargai isteri. Isteri ni kadang kita dah tentukan dah. Okeylah nak makan inilah. Tak selera lah, dia kata. Tapi tadi suruh suami tentukan. Berdalil pula suami adalah imam, pemimpin keluarga. Pom-pom. Lepas suami kata, okeylah, kita makan tom yam lah malam ni. Tak selera lah, saya nak nasi Arab. Kenapa tak cakap awal-awal lagi? Itulah tuan-puan. Jadi, bila suami ni tanya pilihan kepada isteri, bukan suami tak ada keputusan, tak ada ketetapan, tak pandai memutuskan, tak layak jadi imam, bukan. Tak layak jadi pemimpin keluarga, bukan. Tapi dia menghargai isterinya. Lebih-lebih lagi, ni, dalam perkara lamaran terhadap anak-anak mereka. Bila anak ni perempuan, yang lebih tahu dengan hal ehwal anak perempuan ni adalah isteri kita. Jadi kita seorang suami ni wajib lah kita kata, kena dan sepatutnya minta pendapat isteri. Macam mana? Minta pendapat isteri sebab anak kita perempuan dan perempuan lebih tahu tentang perempuan. Isteri kita lebih tahu tentang anak perempuan kita. Maka minta pendapat. Ni tak, aku ayah dia, aku wali dia, aku yang akan nikahkan dia. Jadi suka hati aku lah, aku nak bagi keputusan macam mana. Suami jangan gunakan hak veto tu. And mesyuarat dengan isteri. Mesyuarat dengan isteri. Yang memutuskan tetap engkau, tetapi ambillah pandangan pendapat seorang isteri. Wallahu alam bisawab, tuan-puan. Panjang lagi perbahasan kita nak bahas di petang hari ini. Tak sempat nak bahas. InsyaAllah besok kita sambung lagi pada episod yang ke-14. Kita nak sambung dengan bacaan zikir munajat lah. Salawat tak sempat dah ni petang ni. Kita sambung dengan bacaan penutup zikir munajat insyaAllah di petang hari ini. Mana tadi? Bagi tanda dulu kat situ. Ada banyak perkara lagi yang perlu dibuat oleh seorang suami ke atas isterinya. Sebagai bentuk dia mempergauli isteri dengan baik. Ni kan sebelum nikah, Tok Kadi yang menikahkan ni pesan, pergaulilah isteri dengan baik. Dalam Ta'liq ni apa? Kan? Lepas daripada akad nikah, suami akan baca, saya berjanji akan mempergauli isteri saya dengan baik. Bila orang tanya dekat kita, mempergauli isteri dengan baik tu macam mana? Dia pun cakap saja, baca saja. Dia tak faham pun apa yang dia baca. Maka mempergauli isteri dengan baik, inilah tadi. Ada beberapa poin penting. Baru 2 kita bahas. Ada beberapa perkara lagi yang kita perlu tahu. Apa maksud mempergauli isteri dengan baik itu? InsyaAllah tuan-puan. Penting perbahasan ni. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang.